lokasi campsite. Okey, sambil berjalan sambil kita tengok pagar yang saya pasang ni. Wah, dah siap pagar saya. Tinggal lagi bahagian bawah tu saya nak sining sebab tu nampak tinggi tu. Tapi kita akan sining. Kali ini saya nak buat pintu pagar sementara yang tak tahu lah sementara lama mana. Okey, jom sama-sama kita tengok saya buat pintu pagar. Saya hanya guna ni saja, sekadar buat pagar sementara. Tapi sementara ni tak tahu sampai bila. Okey, yang penting ni kena pakai. Bukan sebab apa, sedap bila kita bermain dengan besi tu. Kawai ni sangkut je celah ni. Oh, tak mau dia. Okey, saya masuk je celah ni dan saya tarik ni untuk tutup je. Simple kan? Walaupun simple, dia sangat berkesan tau. Sangat berkesan untuk halau lembu masuk. Okey. Ni. Di sini. Okey. Saya akan masuk di celah ni nanti. Okey. Yang penting ni kena potong. Payah juga. Sebab tak kuat. Dah putus. Bila putus ni, langkah seterusnya masukkan saja ke dalam ni. Kita tarik dengan pelayar ni, kasih tegang. Bila betul-betul tegang, kita tutup. Dah jadi satu line pagar. Buat line yang kedua, kita ambil inilah. Line kedua pun sama. Okey, dah dapat saiz. Kita potong sini. Dah terpotong pula. Kita masukkan dalam ni.
mudah saja. Okey, dah jadi pagar saya. Pagar yang sangat mudah. Okey, sebelah sini pun sama. Ujung kepada pagar siling ni, saya sambung dengan, sebab ni bahagian belakang sebenarnya, yang ini bahagian depan siling ni. Jadi saya sambung dengan kawat berduri sampai ke gigi air. Sebab biasanya kalau lembu kambing dia akan depan tu saja. Bila dia tengok depan tu berpagar, jadi dia, kalau dia menyusur pun dia tak masuk lah. Sebab kita dah pagar dengan cantik jugalah kira ni. Seperti nak pagar kebun. Ni kayu-kayu ni boleh guna nanti ni. Tunggu ada free sikit. Okey, saya akan guna semua tu. Okey, ni pintu yang kedua. Yang tadi tu pintu yang ketiga. Yang kedua ni pun saya dah pasang pintu sementara. Nanti siap pintu sebenar dia, saya akan pasang semula. Ini untuk sementara je, untuk cuba menipu lembu. Dia ingat pagar elektrik ni. Tapi saya kena beli lagi. Saya ingat saya akan buat 4 baris cukup lah. Ni hanya ada 3 baris je. Sebelah sini 3, sebelah sana 3. Tangki besok kita nak install enjin, InsyaAllah. Dan ni pagar yang saya nak tunjuk, sebenarnya pagar saya habis di sini je, tapi ni saya tambah kawat duri. Kawat duri ni kalau ikut kedai kata tak berkarat. Mudah-mudahan tidak berkarat lah. Saya pagar ni sampai ke hujung sungai. Kita pergi melawat sikit lah sampai hujung sungai. Saya upah orang. Saya kebetulan kesibukan, tak sempat lah nak buat kerja ni hari ni. Nak buat kerja pagar. Lagi satu, bila kita upah orang ni, lagi nampak dia punya profesionalnya. Cantik, lurus. Kalau saya buat mungkin lebih lurus. Betul ke lebih lurus? Tak tahulah. Tapi inilah. Okey. Betul-betul habis hujung ni. Hujung sungai. Sempadan dia. Tapi ni ada risiko runtuh ni. Tapi tak apalah. Yang sebelah dia tu kuat. Okey. Ini sebelah kanan. Ni sebelah kanan saya berdiri. Sana pun saya buat juga sebelah kiri. Tadi di sebelah kanan saya ni, sebelah kiri pun sama juga. Penyambung saya buat 4 line pagar dengan kawat berduri ni sampai ke gigi air. Okey, kita pergi tengok gigi air. Jadi lembu kerbau memang dia tak masuk lah. Lembu kerbau di sini kalau dah ada kawat berduri ni, memang dia tak masuk lah. Memang dia ingat pagar elektrik. Okey. Ni betul-betul rapat ke sungai. Okey. Ni hujung tanah saya ni. Yang ini nanti saya kena operasi sekali, bersih, sebersih-bersihnya. Hujung tadi
hujung tadi hujung sana. Hujung sebelah sini. Ini dah jadi teluk sikit. Ni patut Pak Abu dengan memancing di sini. Ada lubuk rupanya. Lurus, cantik. Okey, nanti saya akan sini lah bahagian bawah. Buat masa ni tak sempat lagi. Tak sempat lagi nak sini. Okey. Hujung ni saya tanam pokok apa tu? Pokok jambu golok tu. Ini juga pagar saya ni, bahagian depan. Ini pintu utama saya. Nanti dua kayu ni lah tempat saya kalau letak signboard BB Campsite, tapi tak buat lagi. Itu ada semak sama sikit-sikit tu, nanti akan di clearkan. Ni bahagian ujung. Saya dah bawa anda mengelilingi keseluruhan kawasan berpagar campsite BB Campsite. Sekian untuk topik kali ini.